Bayangkan subuh yang acap kali kita kaitkan dengan sebuah corong menuju harapan sebenarnya menyimpan 1001 luka, kisah yang kelam. Dalam hening yang sama juga, langit kelabu tersebut seakan-akan berbisik. Aku mampu menjadi saksi. Mentari bangkit menyingsing maya, langit bersinar indah berseri. Bismillah di lafaz pembuka bicara. Moga-moga kita diberkati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pujangga kata ada menyebut, tak kenal maka tak cinta. Justeru, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Ahmad Zafizul Haikal bin Abdullah. Saya berumur 17 tahun dan kini merupakan salah seorang anak didik SMK Air Baloi. Kod sekolah saya ialah JEA 6008. Selain bergiat aktif dalam bidang isukan, saya juga telah mencungkil bakat alami saya dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum. Saya telah dilantik sebagai ahli pembimbing rakan sebaya dan telah menggalas tugas sebagai setiausaha. Ketika saya berada di tingkatan 4 dan juga 5, saya telah menjadi ahli jawatan kuasa, Student Leaders Board dan naib pengerusi pengawas pusat sumber di sekolah saya. Disebabkan minat yang mendalam dan cinta akan bahasa, saya telah menyertai pertandingan pidato, sajak, bicara buku dan juga naik dari bangku sekolah lagi. Perkara ini semua telah membuktikan bahawa saya amat layak untuk menjadi ketua, pemimpin dan juga pembimbing yang berkaliber di samping bijak merancang strategi yang terbaik. Mentari bersinar di puncak Bestari, angin berpuput menyapa desa. Mari bersama pembaca Bestari mendalami kisah penuh bermakna. Pada hari yang mulia ini, saya dengan terujanya ingin berkongsi kepada anda semua tentang sebuah novel yang menarik hati saya. Novel yang saya maksudkan ialah novel Pada Subuh yang Membawaku Pergi. Novel ini merupakan hasil garapan daripada seorang penulis muda yang sedang menamatkan pengajian beliau dalam bidang pergigian, iaitu Dr. Nur Hidayah binti Abdul Samad atau nama penanya Yahya Samad. Beliau telah memulakan karya sebagai penulis buku sejak dari tahun 2018 di aplikasi kegemaran saya, aplikasi Wattpad. Novel ini telah dicetak buat pertama kalinya pada Oktober 2023 dan diterbitkan oleh Mangosteen Publication. Hal inilah menjadikan novel yang mempunyai sekitar 411 muka surat dan disisipkan dengan 35 kandungan telah menjadi peneman saya pada hari ini. Untuk harga yang ditawarkan pula cukup berbaloi dan mudah didapati oleh pelajar seperti saya. Sekitar RM37 di Semenanjung Malaysia dan RM40 di Sabah serta Sarawak. Pada Subuh yang Membawaku Pergi ini bermula apabila Iskandar Zulkarnain atau nama panjangnya Nain terpaksa berhadapan dengan sebuah kepincangan dalam kehidupan. Sejak kecil lagi, dia telah menjadi mangsa penderitaan oleh seorang insan yang bergelar bapa. Dia telah dipukul, ditampar dan dihina. Lebih teruk lagi, dia juga telah diliwat oleh bapa kandungnya sendiri, iaitu Faizal. Bila ditanya mengapa Faizal sanggup berbuat perkara terkutuk itu sendiri, dia lantas berkata, "Kau anak yang tak berguna." Walaupun Raudah yang memainkan peranan sebagai seorang ibunda yang mengasihi anak terunanya itu, namun dia tidak berdaya untuk berbuat apa-apa kerana kekerasan yang menjadi senjata utama. Pendewasaan telah membawa dirinya jauh hanya kerana tidak mahu tubuhnya terus disiksa luka. Perkara ini telah menjadi titik tolak kepada penghijraan seorang lelaki bertubuh kecil ke sebuah SBP yang terletak cukup jauh dari pangkuan keluarga. Di sekolah tersebut, Naim tidak mempunyai sebarang rakan. Dia tidak mempunyai tempat mengadu luka, tiada tempat meminta belayan kasih sayang. Namun, semenjak Naim berganjak ke usia tingkatan 4, dia telah berjumpa dengan beberapa rakan baharu, termasuklah rakan sebiliknya, Fahim Lut. Pada awalnya, mereka bersekolah seperti biasa. Tiada pembuli, tiada penjenayah. Namun, semuanya berubah
tatkala kehadiran seorang pelajar yang baharu. Di sinilah ikatan persahabatan antara Nain dan juga Fahim mula diuji belenggu. Walaupun diuji dengan beberapa peristiwa yang gelap, namun persahabatan mereka masih lagi utuh kerana mereka masih lagi ada untuk selamanya. Hadirin sekalian, walaupun pengakhiran cerita ini sebenarnya mampu diramal dengan judul yang dikemukakan, namun cara penulisan dan gaya bahasa yang digunakan akhirnya mampu meruntuhkan jiwa saya. Seusai sahaja saya membaca naskah ini, banyak pedoman yang mampu saya simpulkan. Nain mengajarkan kita bahawa kegagalan bukanlah titik nokta, namun permulaan kepada kebangkitan. Dalam luka, dia memilih untuk berjuang. Dalam sakit, dia memilih untuk bertahan. Dan dalam kegagalan, dia memilih untuk terus bangkit.